Assalamualaikum, bersama saya Ayumi dari Sugih Huang Construction. Hari ini kita berada di tapak pembinaan di kawasan Kampung Linau Kecil. Okey, untuk tapak pembinaan yang ini berkeluasan 1000 square feet, mempunyai 3 bilik tidur dan 4 bilik air. Okey, untuk progres sebelum ni adalah progres ikat batu, tapi kalau kita tengok sekarang dah siap ikat batu dan juga dah siap melapis, dan sekarang progres adalah untuk bahagian atap bumbung. Okey, nak tengok kita punya ruangan dia macam mana? Jom kita tengok. So macam mana untuk ruangan rumah ni dengan keluasan 1000 square feet boleh mempunyai ruangan 3 bilik tidur dan 4 bilik air. Okay, so untuk anda yang masih tercari-cari kontraktor untuk banner rumah, tak tahu nak cari kontraktor mana, boleh cari Sugih Huang Construction dan jangan lupa nantikan kita punya next video. Bye bye, assalamualaikum.